Korang kalau buat kerja mengecat, guna spray gun, korang boleh pakai face mask yang boleh tapis gas yang bahaya macam ni. Sebab kalau korang guna spray gun, bila dah campur cat dengan thinner, dia akan hasilkan satu gas yang bahaya kalau korang sedut direct. Tak elok untuk paru-paru. Pakai face mask macam ni, barulah dia boleh tapis udara, barulah paru-paru korang takkan sedut udara-udara yang bahaya. Yang ni face mask yang boleh tapis gas yang bahaya. Filter dia ni korang boleh tukar banyak kali tau, sebab dia boleh ganti-ganti macam ni. Filter dia ni korang boleh buka dia punya casing. Filter dia ni pula dia ada banyak jual spare part. Bila korang dah pakai lama, terus je ganti baru. Yang ni korang boleh spare banyak biji. Untuk pasang filter dia ni tinggal tampal je macam ni. Lock macam ni, boleh lock kiri kanan dan terus boleh guna untuk kerja. Dia punya bahagian filter dia ni pula korang boleh asingkan je macam ni untuk mudah buat kerja servis. Bila boleh buka macam ni, mudah untuk korang bersihkan bahagian sini. Face mask macam ni dia jimat tau, sebab dia punya body ni korang boleh pakai banyak kali, korang boleh jaga elok-elok bagi dia tahan lama. Filter dekat dalam tu je korang kena tukar banyak kali. Setiap kali dah pakai lama, ganti je baru. Filter dia ni pula mudah untuk dapat dia punya spare part. Setiap kali udara yang kotor, yang bahaya, bila korang sedut akan tapis dulu dekat bahagian filter, bahagian depan dia ni. Dan bila udara yang korang sedut akan bebas dari gas yang bahaya. Bila korang hembus, dia akan lalu ikut bawah dan dia akan keluar ikut bawah sini. Jadi yang buat kerja dengan gas yang bahaya, kena pakai terus face mask macam ni. Buat kerja mengecat boleh, buat kerja fogging nyamuk boleh, buat kerja meracun rumput pun korang boleh pakai face mask ni, sebab dia boleh tapis banyak gas yang bahaya. Jenis ni universal tau. Muka kecil boleh pakai, muka besar pun boleh pakai. Sebab dia punya getah ni korang boleh adjust bagi ngam-ngam dengan saiz muka. Dan dia punya mounting ni pula dia ada dua macam ni. Satu bahagian atas dengan satu bahagian leher. Dia akan grip cantik dekat muka korang bila ada dua mounting macam ni. Yang ni nak pakai lama pun selesa, sebab dua mounting macam ni, face mask korang ni tak mudah untuk gerak. Kalau ada satu mounting ni je, face mask korang ni mudah untuk gerak dan memang tak selesa untuk pakai lama. Bila dah gerak macam tu, udara yang kotor tu akan leaking dekat bahagian sini. Dia tak boleh grip dengan cantik, jadi akan ada risiko udara yang leaking. Jadi kalau korang nak cari face mask yang boleh tapis gas yang bahaya, sesuai untuk buat kerja yang handle gas yang bahaya, buat kerja racun rumput, buat kerja mengecat guna spray gun, buat kerja fogging nyamuk, korang boleh terus pakai face mask yang ni. Yang ni jimat. Kalau korang jaga body dia ni elok-elok, korang boleh pakai banyak kali, tukar je dia punya filter. Jadi face mask ni korang boleh check dekat link video.